Dan kita pun jarang diberi kesempatan untuk bersama dengan orang-orang yang ada kuasa untuk buat polisi yang memandang muka kita. Polisi dulu dia pandang muka orang kaya. Pasal mereka tu ada duit. Polisi yang baik duduk mereka. Duit tu mai kat dia lah. Kita lah ni tak boleh tu. Polisi dan dasar kita. Kerja buat kita kena pandang orang miskin. Pasal semua kekayaan ni bukan mai pada manusia. Kaya rezeki melimpah ruah ni semua Allah yang Maha Kaya bagi. Bila kita bagi perhatian serius kepada orang miskin, anak-anak yatim, fisabilillah, ya Allah perintahkan kita, maka super kaya tu dia akan mai kat kita, insya-Allah. Itu sajalah beza kerajaan dulu dengan lah ni. Saya harap kerajaan persekutuan pun tengoklah kita. Kita bukan orang kaya. Kita negeri orang-orang miskin. Bila kita minta sesuatu, jangan letak politik tu di depan. Tengoklah kami ni mewakili siapa. Siapa ada di belakang kami. Jangan tengok muka Sanusi tu, barulah marah dia. Sanusi bukan jahat selalu. Jahat pasal ada mikrofon dia. Kita ganas pasal dapat mikrofon. Tak bagi mikrofon, kita tak ganas. Kita pun baik. Pasal aku nak cakap, bagi hang dengar. Maka kita pun cakap. Bila cakap kasar, hang dengar. Masa cakap halus, hang tak dengar. Jadi kita cakap kuat sikit. Tengoklah siapa yang ada di belakang kami. Tengok siapa orang-orang yang kami jaga. $200 juta, $100 juta bukan besar. Cik ya. Saya ingat. Tiket terbang. Sewa tu daripada pergi mata dunia tu lebih daripada tu. Bergerak seorang dua aja. Apa bagi kat kami? 2.2 juta orang di sini. Perlu kepada benda tu. Bagilah kepada kerajaan kami uruskan. Untuk kebajikan rakyat di Kedah. Sikit je 200 juta. Lepas bangsa subsidi minyak. Subsidi minyak 48 bilion. Satu bulan 4 bilion. 4 bilion 4,000 juta. Bulan. Nak cover Hanul aku sana tu. Saya masa cerita sebut kemarin. Bukan kita suruh penaik harga minyak Sabah Sarawak. Kita nak minyak murah. Kalau sana murah, bagus. Bagilah kami murah sama dengan sana. Tu maksud kita. Dan saya rasa semua rakyat Malaysia faham. Yang tak faham, ceplos ni lah. Ceplos orang tu hak spin ni. Dia berkata, apa nama suruh penaik minyak Sabah Sarawak. Tak kesian orang Sabah Sarawak. Hampa ni fikir terbalik. Kami nak minyak murah. Oleh kerana murah tu betul lah. Bagilah sini murah sama. Kalau nak pergi sana yang murah, baik jadi PM sana. Betul kan? Tengok orang Kedah. Jangan tengok politik dulu. Orang Kedah ni siapa? Haduk bagi makan orang kaya di Kuala Lumpur tu orang Kedah ni lah. Haduk traktor benang ni. Lala ni duk traktor lah. Traktor kering, putar kering. Nak beli minyak tong tak boleh. Okey traktor tu, dia kata nak beli minyak tong boleh setong. Tu pun puas kali dengan attendant kedai minyak tu. Boleh setong lah. Minyak mahal. Tak boleh beli tong pun. Traktor tak boleh. Mesin jalan juga kan dia duduk luruh. Jadi kesianlah pada orang Kedah. Tengoklah muka kami. Kalau pemeluatkan Sanusi, tengoklah orang Benang. Orang Sawah Padi ni. Bagilah peruntukan tu yang urus duit bukan saya, pegawai kewangan negeri. Dia yang akan uruskan program-program kita tak. Kalau tak kena program, apa tegak lah. Duit tu bagilah dulu. Jangan duk kerok situ. Oleh kerana apa takut kami merelit, duit tahan. Cukai tak pergi buat, hilang 120 juta. Hak nu tahan, ni tahan, macam mana? Jadi tuan-tuan sekalian, kami ni doa orang-orang susah bersama dengan kita insya-Allah.